Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rizal Ahmad, founder Ilham Trader Network. So hari ini saya nak ceritakan tentang pengalaman saya kena stop loss. Asyik-asyik bila saya trade kena stop loss. Sampailah saya jumpa ilmu ni. Okay. So kebanyakan kita ramai trade tapi price pergi kat stop loss kita. Okay, price pergi dekat stop loss. Saya pun sama juga macam tu. Dulu saya sama je macam tu. Sampailah saya tahu tentang support resistance, supply and demand. So saya tahu sebenarnya market ni dia bukan bergerak secara random. Dia bergerakkan berdasarkan support resistance ataupun supply and demand. Sebab tu saya keluarkan e-book support resistance dan supply and demand dalam link bio saya tu. So bila saya faham tentang zone tu, saya tak payah nak agak-agak. Nak aku rasa dia tengah turun ni, aku kena trade sale lah. Ikut suka hati kau. Aku tampak dia tengah naik ni, aku trade buy lah. Gila, itu mana you trade secara gamble. Okay, trading ni bukan gamble. Trading you trade dengan ilmu. Kalau you nak gamble, baik you beratur kedai Toto tu beli nombor gamble. Nombor bila nak keluar, nombor apa nak keluar saya cerita sebenarnya market tu dia bergerak. Dia bergerak bukan secara random ikut suka hati dia. Tak. Kalau anda faham zone, anda dapat lihat market tu bergerak disebabkan zone-zone apa yang wujud Dia berhenti kat situ dia naik. Dia berhenti kat atas tu dia turun. Kenapa dia berhenti kat zone bawah ni dia naik dan kenapa dia berhenti kat zone atas ni dia turun. Kalau faham zone tu tentang support resistance supply demand, okay, so you boleh bacalah market dan you boleh tunggu dekat zone-zone yang mana you nak. Okay, so itu saja. Itu sebenarnya bagi untuk anda mengelakkan loss stop loss anda tu. Stop loss tu. Okay, kalau dah lama trade dia sebenarnya walaupun dia ada stop loss macam saya ada stop loss. Tapi kita tengok juga candlestick tu bila dia close macam mana macam siapa yang faham baca candlestick dia tengok candlestick tu close macam mana. So kalau dia close macam apa yang kita expect, okey lah. Kalau dia close macam nak pecah ke zone, cut loss sajalah. Cut loss je. Okay, so itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.